Wangi amat. Tok tua lalu tak perasan. Tak layan tok tua lalu ni. So berjumpa lagi kita dalam segmen Scent of the Night. Biasanya Scent of the Day. Cuma hari ni dah malam, kita buat Scent of the Night. So saya ada made in fragrance, local fragrance, local daripada made in fragrance. Satu Bujan Lapuk. Apa? Bujan Lapuk. Satu Anakku Sazali. So, kenapa dua? Sebab saya nak layering dia. Sebab Anakku Sazali ni, dia bau ke arah kacang yang manis sikit, yang ke arah gourmet. So, yang ni fresh. Yang Bujan Lapuk ni, dia seperti mana gambar dia. Orang kata okay, aktif. Aktif ni Bujan Lapuk. So dia ada fresh, ada coffee sikit, ada lavender. So kita cuba layerkan dia. Tengok macam mana dia jadi. So kita tengok. Sedap geng. Fresh. Dia ada bau kopi. Bercampur pula kacang-kacang dengan nak ambil dalam Anakku Sazali ni. Campur dengan kopi, lavender yang fresh daripada Bujan Lapuk. Sweet. Gourmet, ke arah gourmet daripada Anakku Sazali. Pop dua ni. Okey, itu saja Scent of the Night untuk kita malam ni. Sehingga berjumpa lagi kita di next segment, next episode Scent of the Day pula. Ciao.